sebentar tadi, mengapa terdapat kelompok-kelompok orang Islam yang sama-sama memahami konsep jihad masih membunuh di antara satu sama lain? Adakah ini kerana ajarannya tidak jelas dan tidak konsisten? Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Terima kasih, sahabat saya daripada Kanga. Untuk memproses cuka getah saya akan menjadi cuka biasa, itu saya fikir tak mungkin dibuat oleh orang-orang kampung. Itu memerlukan saintis, dan tak ada saintis di Kuala Ketil yang boleh buat begitu. Ini berlaku di Kuala Ketil, di kampung yang tersorok. Dan kalau cuka getah sudah menjadi begitu, dia bukan cuka lagi. Macam arak yang bertukar menjadi cuka, dia tidak arak lagi, dia cuka. Begitu juga tentang soal peperangan. Ini bukan soal salah tafsir tentang jihad, tapi ini peperangan ini berkaitan dengan politik. Pembunuhan yang berlaku di Afghanistan, ini soal politik. Soal tafsiran tentang jihad. Saya kembali semula kepada ucapan saya. Jadi kerajaan mengambil kesempatan menggunakan isu Taliban untuk memburukkan PAS. Tapi alhamdulillah rakyat yang boleh berfikir tidak terpengaruh. Sebab itulah kita lihat hasil pilihan raya kecil di Indra Kayangan, walaupun kita tewas, tetapi peratus undi orang-orang bukan Islam meningkat di Indra Kayangan, menunjukkan bahawa mereka tidak dipengaruhi, tidak terpengaruh dengan kempen dan propaganda fitnah UMNO dan Barisan Nasional terhadap PAS. Walaupun dalam pilihan raya di Indra Kayangan BA bertanding yang diwakili oleh Parti Keadilan, tapi PAS lah yang paling hebat menerima serangan media BN. Kemudian apabila mereka melihat isu Taliban bukan merupakan isu yang tajam untuk memusnahkan PAS, mereka memilih pula klip video memali. Video memali peristiwa yang berlaku 17 tahun yang lalu. Fitnah memali begitu berat. Ditanggung oleh PAS dan melibatkan korbannya seorang alim, seorang ulama, serta murid-muridnya, dan balu-balu yang menjadi wanita yang menjadi balu dan anak-anak yang menjadi yatim. Atas nasihat polis juga, permintaan polis, PAS janganlah lagi mengadakan hari-hari peringatan peristiwa 19 November 85 di Memali. Kita akor dengan permintaan itu. Selepas itu PAS tidak pernah lagi mengadakan hari-hari peringatan Memali. Saya akan bercerita tentang perkara ini. Tiba-tiba RTM menghidupkan semula. Kerajaan menghidupkan balik. Membuka semula luka yang sudah hendak, yang sudah berparut. Fitnah yang sudah tidur digerakkan semula oleh UMNO. UMNO hendaklah takut kepada ancaman yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, al-fitnatu na'imatun la'anallahu man ayqazah. Fitnah itu tidur. Allah melaknat siapa yang menggerakkan, yang mengejutkan fitnah yang sedang tidur. Siapa yang membangkitkan sebuah fitnah? Memali UMNO. Ini dua orang yang bertanggung jawab. Menteri Penerangan, Syarul Parlimen dia. Budaknya.
Yang kedua-dua mereka ini ada masalah. Menteri Penerangan ada kes dalam penyiasatan BPR atas pendakwaan yang dibuat oleh Wakil Rakyat Basrah, yang dia masih menyimpan lagi 9 dokumen tentang tingkah laku dan salah laku penyelewengan yang dilakukan oleh Menteri Penerangan waktu dia menjadi Menteri Besar. Faham? Mana penyiasatan itu? Apakah dengan perbuatannya menyiarkan sebuah klip video Bamali itu akan menutup kesalahan-kesalahan dia? Ini orang yang bermasalah morally dan legally. Dari segi undang-undang, dari segi moral, dia orang yang bermasalah. Siapa parlimen dia? Budak yang pernah dibuang dulu. Jika dia mengkritik Perdana Menteri, dalam kenyataan Perdana Menteri di Indonesia tidak menggunakan bahasa Malaysia, dia disingkirkan daripada syarikat yang dia bekerja. Dia cuba mengampu balik. Menjadi tempat semula. Ampunya agak tajam, dia naik semula. Dia nak mencari tempat yang lebih kekal. Mungkin dia akan bergelut dengan ahli parlimen Sungai Petani untuk merebut kawasan itu, kerana dia juga berasal daripada kawasan Sungai Petani. Muhammad Ali Sulong. Ali Sulong, selesaikan dulu kes mahkamah lah. Jangan duk tanya-tanya lah. Tanya? Tanya? Jangan bersyarah ya? Datuk Yang Dipertua, saya cuma mau memperbetulkan fakta bahawa Setiausaha Penerangan Setiausaha Parlimen Kementerian Penerangan tidak dipecat. Beliau meletakkan jawatan oleh kerana mengambil responsibility. Ketika itu beliau berada di London. Sedangkan yang bertanggungjawab adalah Timbalan Ketua Pengarang. Dan atas prinsip accountability itu beliau meletakkan jawatan. Ini satu fakta pembetulan. Terima kasih. Biasalah Yang Dipertua. Meletakkan jawatan, ada menteri meletakkan jawatan. Ini menteri dulu yang sepatut jawat Abang Haji meletakkan jawatan atas nama kesihatan, atas alasan kesihatan. Lepas itu jadi penasihat, sihat pula. Apa yang dia sihat pada menteri saya pun tak tahu. Dia akan huraikan nanti insya-Allah. Cara nak menyelamatkan orang besar-besar macam itulah. So letak jawatan, kemudian bagi tahu dia meletakkan jawatan. Itu biasalah dalam amalan politik. Tak usah duk tipu-tipulah. Selesaikan kes dululah. Kemudian buatlah klip Bamali. Ini fitnah. Apa tujuan? Kalau tidak nak urukkan Ibrahim Libya rahimahullah dan nak mengaitkan PAS dan memburukkan PAS. Ini menyalahi akhlak Islam. Tidak berakhlak Kementerian Penerangan. Bukan semua betul lah. Tapi saya tunjukkan kepada menteri dia dan Setiausaha Parlimen dia. Setiausaha Parlimen dia sahabat baik saya, tahu. Belajar sama dengan saya dulu. Tapi dia belajar sekap jalan, dia lari keluar. Dia berhenti. Yang ini saya baru kenal ya. Kedai-kedai dah teruk dah. Ini tidak ada akhlak. Orang yang sudah mati dicerca. Sedangkan Nabi kita bersabda, ulkuru mahasina mautakum. Sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah mati dari kalangan kamu. Bukan saja di kalangan orang Islam, orang yang tidak Islam pun Rasulullah melarang menyebut keburukan mereka. Dalam satu peperangan bagaimana apabila peperangan itu berhenti, ada di kalangan sahabat yang mencerca beberapa orang pemimpin musyrikin yang mati. Nabi melarang mereka, jangan kamu cerca mereka. Kerana cercaan itu akan menyakiti hati keluarga mereka. Itu terhadap orang yang bukan Islam, musuh. Ini terhadap orang Islam, seorang alim. Dicerca begitu rupa, tidak ada akhlak. Ini orang yang nak mengendalikan Kementerian Penerangan, yang nak mentaudi, yang nak membentuk pemikiran rakyat. Orang yang tidak berakhlak macam ini. Biarlah Perdana Menteri buat reshuffle kabinet lah. Muhammad terberau mangun. Terberau ni banyak kali dia duduk terberau ya.
Ya,